Okey. Hari ni kita buat rendang Aidilfitri. Ini dia rendang Aidilfitri 2025 yang dah siap. Okey. Sahabat-sahabat bolehlah. Kita ikuti macam mana cara mak membuat rendang, cara mak ni. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat. Okay, hari ni mak nak masakan yang kedua. Tadi mula-mula daging dendeng, kita hari ni nak masak rendang ayam pula. Ni ayam ni nanti mak nak goreng, mak bubur garam dengan kunyit je. Ni mak buat cara mak ya. Dada kering yang dah direbus. Lepas tu ada bawang. Bawang ni 3 biji, lagi banyak lagi sedap. Serai, apa namanya? Kunyit, lengkuas, halia, buah keras dan apa nama ni? Bawang putih. Ni kita nak blend semua ni. Kita blend sekali. Kita akan goreng ayam ni pula. Okey. Kita siapkan dulu bahan-bahan dia. Mak ada gunakan rempah rendang ayam ya. Kerisik. Ini rempah apa ni, santan. Lepas tu mak ada gunakan juga ketumbar dengan jintan sikit. Okey, kita tunggu seterusnya macam mana cara mak membuat. Mak akan goreng dulu ayam ni setengah masak je. Setengah masak je. Goreng setengah masak je ayam-ayam. Kita buat cara macam ni, rendang kita bolehlah tahan lama sikit. Ni kita nak blend bahan-bahan untuk membuat rendang. Ni serai, halia, kunyit hidup, lengkuas sikit, bawang putih, bawang merah. Kita masuk dalam blend. Masukkan semua. Okey, sekarang kita nak menumis rendang kita ni. Kita masukkan minyak, menumis. Okey, bahan-bahan yang kita ada bawang yang dah dihiris bersama dengan bawang putih dan 3 serangkai. Okey, kita nak tumis bahan-bahan ni. Minyak panas dulu. Lepas kita ada 1 sudu ketumbar dengan 1 sudu jintan. Kita tumbuk ya. Lepas tu ni tadi bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Ada cili kering, bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas sikit dengan 3 biji buah keras. Kita blend semua bahan-bahan tadi. Kita ada kerisik. Lepas tu mak ada tambahan, mak masukkan serbuk rendang ayam daging adabi. Kita masukkan bahan-bahan ni. Dan kita ada ayam yang dah siap kita goreng setengah masak. Kita tumis bahan-bahan ni. Okey, kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Dah layu, masukkan bahan yang kita kisar tadi. Tumiskan dia sehingga pecah minyak.
Tengok di luar sana berbunyi. Bunyi gentam berdentum. Itu dia. Oke, kita masukkan tumbuk dan jintan tadi yang kita tumbuk. Kita tumiskan lagi. Kita masukkan rempah apa namanya, rempah kari, rempah rendang, rempah kerang, rempah rendang kita masuk satu. Kita buat kelainan sikit ni. Taruh sikit air. Biar dia pecah minyak ya. Okey, kita masukkanlah santan. Masukkan santan dululah. Tambah sikit air. Mak bubur air ni tau, mak bubur air yang apa nama? Yang bertapis. Air yang bertapis ya. Kita masukkan air bertapis. Kat rumah ni suka berkuah masalahnya. Ambil air ni. Panas. Kita masukkanlah ayam ni banyak ni. Separuh ni masak ni lah. Ceker ni sedap ni. Separuh nak masak merah. Okay. Banyak sangat. Okay, kita dah. Ni kita bagi taruh air sikit, air panas. Lepas tu kita masukkan kerisik. Masukkan kerisik sekali. Kerisik sekali. Kerisik kita masukkan. Kita punya rendang ni boleh tahan lama tau. Sebab kita semua bahan kita, ayam kita dah goreng setengah masak. Jadi dia tahan lama. Kalau kita nak simpan ke dia tahan lama lah. So kita perasakan lah dengan kita masukkan kita punya rasa sikit lah, secukup rasa Maggi. Kita kacaukan. Kita masak malam ni boleh dah rasa kan. So kita masukkan ni, garam kita dah masuk, jadi kita nak rasa dulu baru kita masukkan garam. Takut terlebih garam jadi masin. Kalau nak masukkan kiu ayam pun boleh. Masukkanlah separuh kiu ayam, nak bagi sedap. Tak sedap bukan salah rendang ni. Tak sedap salah dia punya kiu ayam tu, tak sedap. Okay, kita biarkan dia marinate supaya sebati dengan ayam yang kita goreng setengah masak tu. Okay. Lepas tu nanti kita akan tabur dengan daun kunyit. Kita tunggu ya, tunggu dia marinate seketika. Okay, kita masukkan setongkol kecil ni gula merah ya. Dan gula merah. Garam kita tak payah bubur sebab tadi mak goreng ayam tadi, mak dah bubur garam sikit. Untuk perasa pun ada dah. Bubur gula merah. Gula Melaka gula Melaka. Bubur cukup rasa sikit. Untuk kita
Nanti kita taburkan daun kunyit dengan daun limau purut sikit. Kita renehkan perlahan-lahan. Kita bagi gula ni mencair. Makan dengan lemang. Lemang mak tak adalah, ni mak order je. Pak suami order. Kita makan dengan lemang, memang sedap ni. Kita buat pakat-pakat, kuah-kuah sikit lah. Okey, kita perasakan lah sedikit lagi garam, cubit je. Sebab garam Himalaya ni dia tak masin sangat. Lepas kita masukkan kita punya daun-daunan. Okey, kita kacaukan. Okey, kita punya rendang dah siap. Bolehlah nanti kita hidangkan untuk hari raya. Okey sahabat-sahabat, inilah dia rendang style mak yang dah siap untuk hidangan. Okey, semoga sahabat-sahabat boleh mencuba rendang cara mak ini. Okey sahabat-sahabat, terima kasih. Selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.